Okay, hari tu aku ada bagi tahu since dia tak kunci, aku nak buka, nak check dalam. So kita buka. Okay, tengok dulu kod beli. Rupanya dalam bukan kereta dia kan, sebab tak seal dia, tak check. Betul, memang dia. So, wah, kotak memang besar, dia dalam kecil je. Okay. Dia ada suspension, made in Vietnam, Tomica. Okay, pintu boleh buka ke? Boleh buka lah guys. Okay, sebelah pun boleh buka juga. Okay, headlight dia memang tak boleh buka. Okay, so scale berapa ni aku tak sure, tak ada tulis ya. Selalu bawah ada tulis scale berapa kat box dia. Tak nampak, tapi kecil. Aku rasa 168. Entah, tak nampak dekat box pun, tak nampak. Korang rasa scale berapa ni? Selalu ada tulis dekat box, tapi yang ni tak ada. So aku tak sure berapa scale dia. So cun lah. Ada suspension. Nice. Okay.